dan salam sejahtera. Nama saya Amal Firaz bin Abdul Razak. Hari ini saya ingin membawa anda melawat zoo negara yang saya bina dalam Minecraft sempena tema Visit Malaysia 2026. Mari kita mulakan lawatan kita. Di bahagian hadapan terdapat kaunter tiket untuk pelawat membeli tiket sebelum masuk ke dalam zoo. Bersebelahan dengan zoo juga terdapat petrol station untuk kemudahan pengunjung yang datang dari jauh. Seterusnya di dalam zoo terdapat kedai serberneka yang menjual makanan, minuman dan cenderamata untuk pelawat. Di sebelah sini pula kita boleh melihat kolam ikan yang menempatkan pelbagai jenis ikan. Kawasan ini sangat menarik dan menyenangkan. Di bahagian seterusnya terdapat kawasan haiwan seperti kambing dan pelawat boleh melihat haiwan ini dengan lebih dekat. Di sini pula terdapat sangkar burung di mana pelawat juga boleh masuk ke dalam untuk melihat burung dengan lebih dekat. Seterusnya kita ada beruang kutub, panda dan juga penyu yang dipelihara dalam habitat khas mereka. Di kawasan lain terdapat juga ikan lumba-lumba yang menjadi tarikan utama kerana kecomberan dan kepintaran mereka. Selain itu terdapat juga kura-kura, serigala, wolf, arnab dan alpaka yang menambah kepelbagaian haiwan dalam zoo ini. Menariknya, pelawat juga boleh menunggang kuda sebagai salah satu aktiviti yang menyeronokkan. Akhir sekali terdapat kafeteria untuk pelawat berehat dan menikmati makanan selepas penat berjalan. Kesimpulannya, zoo ini bukan sahaja tempat hiburan tetapi juga tempat pembelajaran tentang haiwan dan alam semula. Jadi projek ini juga menerangkan elemen SDG seperti menjaga kebijakan haiwan, menyediakan makanan dan menjaga ekonomi. Sekian, terima kasih.